Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua ya. Uh, saya tak tahulah. Saya punya live ni ada masalah terus. Ada masalah gangguan. Saya harap suara okey, line okey. Daripada tadi ya. Oh, no all okey eh. Thank you, thank you. Pening. Isu semakin panas. Media-media sosial yang pro kerajaan, kita boleh lihatlah. Mereka-mereka yang mengulas berkenaan dengan kerajaan akan diganggu lah. Kamu tengoklah, saya nak buat live pun dah terganggu-ganggu ni. So itulah ragamnya. Tadi itu okey, kenapa pergi keluar? Tak apa, kita buat semula. Saya terpaksa pula terdelete pula satu video yang semalam, tak dapat dikembalikan, sudah hilang lah. So tak apa, lanjutkan saja. Tadi ada gangguan tu. Saitro kerajaan pun ganggulah, geng-geng penyokong Anwar Ibrahim ni yang kata saya baruah lah. Okey, tajuk saya hari ini adalah kerajaan Anwar Ibrahim ni akan tumbang. Dan Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri yang kali ini Anwar Ibrahim tidak dapat lagi jadi Perdana Menteri kali kedua. Kerajaan ini ada dua cara lah. Sama ada tumbang di sekerat jalan ini, ataupun Anwar Ibrahim akan tidak lagi menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua pada PRU ke-16. Maksud saya, kerajaan ini akan melakukan pilihan raya lebih cepat. Lebih cepat mungkin di hujung tahun ini ataupun di awal tahun akan datang. Itu yang saya nampak hari ini. Kiranya kerajaan ini terus dengan agenda-agenda yang ada hari ini, maka Anwar Ibrahim akan tumbang. 3 perkara yang saya nak sebut di sini, iaitu Rafizi, Bloomberg dan juga Victor Chin. Ini adalah yang akan menyebabkan antaranya isu itu menjadi besar, dan banyak perkara lain yang akan diungkit terhadap Anwar Ibrahim dan kerajaan yang ada hari ini. Kita lihat kerajaan yang ada hari ini, pimpinan Anwar Ibrahim ya. Tunggak utama dia adalah daripada 2 komponen parti besar. Apa dia? Sebelum Anwar Ibrahim nak menjadi Perdana Menteri ini, kalau tanpa sokongan Barisan Nasional, Anwar Ibrahim tak jadi Perdana Menteri. Tanpa sokongan daripada GPS dan daripada Parti Sabah dan Parti Sabah yang ada, Anwar Ibrahim tak boleh jadi Perdana Menteri. So kita kena tahu di situ. So kalau kali ini Barisan Nasional, GPS dan Parti Sabah tidak nak menyokong Anwar Ibrahim, ada Ibrahim boleh jadi Perdana Menteri? Jawapannya tidak. Jadi di sini kita boleh lihat hari ini, kerajaan Madani hari ini, rakyat hentam pentadbiran Anwar. Rakyat bukan hentam Barisan Nasional. Rakyat tak hentam GPS Sarawak. Rakyat tak hentam Parti Sabah. Yang orang hentam sekarang ni adalah Pakatan Harapan. Yang orang hentam hari ini adalah Anwar Ibrahim. Kalau kita lihat, Anwar Ibrahim tidak akan boleh jadi Perdana Menteri untuk kali kedua. Dan silap-silap gaya, pilihan raya umum akan dilakukan serentak. Kemungkinan akan berlaku serentak bersama pilihan raya Negeri Melaka ataupun serentak dengan pilihan raya Negeri Johor ataupun serentak dengan pilihan raya Negeri Sarawak. Ataupun
Dia akan buat pilihan raya serentak dengan pilihan raya negeri Johor, Melaka dan Sarawak. Itu yang sekarang ini. Pilihan Anwar ada di situ. Okey. Saya nak pergi cerita kepada pendedahan-pendedahan yang melibatkan 3 perkara penting yang menyebabkan Anwar Ibrahim ni akan tumbang. Sebelum ini dah ada perkara-perkara yang orang kata boleh menyebabkan Anwar Ibrahim ni tumbang. Tetapi kali ini lagi besar. Pendedahan pertama yang kita tahu adalah melibatkan Rafizi Lamli. Apa yang Rafizi Lamli buat? Rafizi Lamli cuma membuat podcast mendedahkan laporan Bloomberg tau. Rafizi Lamli hanya membuat pendedahan yang telah pun siap dibuat oleh Bloomberg dan Rafizi Lamli hanya baca. Rafizi Lamli baca aja. Rafizi Lamli baca laporan Bloomberg, translate daripada bahasa Inggeris kepada bahasa Malaysia. Dan kita lihat ramai penyokong-penyokong Anwar, penyokong-penyokong PH yang melompat macam kera kena belacan. Melompat semua. Padahal tidak ada kesalahan di situ pun daripada Rafizi Lamli. Kenapa kamu orang PKR, kenapa kamu orang PH takut dengan pendedahan laporan Bloomberg ini? Kalau kamu rasa Bloomberg ini salah, kenapa tak saman? Kenapa tak ambil tindakan dengan Bloomberg ini dengan segera? Kalau betul. Tapi perkara ini dinafikan melalui media, perkara ini dinafikan melalui ceplos-ceplos, perkara ini dinafikan dalam media-media sosial yang tidak mendapat sokongan rakyat. Yang rakyat percaya dengan laporan Bloomberg dibandingkan dengan kenyataan media, dibandingkan dengan kenyataan saitro-saitro PKR yang mempertahankan isu ini. Jadi, dekat sini kita lihat bahawa untuk mereka menjawab pendedahan, Rafizi Lamli baca balik laporan Bloomberg itu sudah jelas. Yang kedua, Rafizi Lamli baca lagi satu kenyataan pendedahan yang dibuat oleh Victor Chin. Rafizi Lamli baca saja apa yang berlaku. Rafizi Lamli selepas baca laporan daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh Victor Chin, maka yang melompat dalam PKR siapa? Tiba-tiba yang melompat adalah Ravanan, naib Presiden PKR. Ravanan melompat. Tiba-tiba Ravanan serang Rafizi Lamli. Di atas Rafizi Lamli membaca kenyataan oleh Victor Chin. Victor Chin keluar satu kenyataan, 40 muka surat. Rafizi Lamli baca, tiba-tiba Ravanan melompat. Lepas Ravanan melompat, geng-geng pemimpin pusat PKR yang diketuai oleh Fauziah Saleh, yang juga sebagai setiausaha agung PKR, melompat. Melompat mengeluarkan kenyataan akan mengambil tindakan kepada ahli parti dia ataupun individu di luar sana yang cuba untuk mengaitkan kenyataan Victor Chin ini dengan parti PKR itu. Adalah satu perkara, tidak ada apa benda pun, tiba-tiba parti PKR meloncat, tiba-tiba kepimpinan PKR meloncat, dan isunya tidak terjawab sampai ke sudah. Poin yang orang nak bukan begitu. Poin yang orang nak adalah apa sebenarnya yang terjadi dengan kenyataan Victor Chin ini. Yang orang nak, kalau betul Victor Chin membuat pendedahan berkenaan dengan Mr. R itu melibatkan duit 9.5 juta, kenapa pemimpin PKR, kenapa orang-orang PKR tak ramai-ramai pergi buat laporan polis? Dan sehinggakan perkara ini tak terjawab. Lepas itu, Rafizi Lamli mendedahkan isu siapa di sebalik mafia korporat. Rafizi Lamli dedahkan siapa di sebalik mafia korporat ini. Nama-nama yang Rafizi sebut termasuklah Victor Chin ini sendiri, dan sebahagiannya melibatkan Azam Baki, sebahagiannya melibatkan Espraem, sebahagiannya melibatkan polis, sebahagian mafia korporat di luar seperti yang Rafizi sendiri cakap, melibatkan nama Fahas, melibatkan nama besar Anwar Ibrahim itu sendiri. Dan
nama Ravanan yang seperti mana Rafizi cakap. Okey. Akhirnya Rafizi Lamli dalam podcast dia mendedahkan satu perkara. Apa ada satu perkara yang didedahkan oleh Rafizi ini? Perkara yang didedahkan oleh Rafizi adalah dalam podcastnya yang melibatkan mesej tiba-tiba masuk menyatakan, ini saya quote daripada kenyataan Rafizi ya, iaitu mesej masuk ke dalam handphone Rafizi sewaktu buat podcast. Ravanan sedang settlekan pembayaran RM9.5 juta dengan menghantar lawyer to lawyer untuk selesaikan masalah ini. Itu yang Rafizi Lamli dedahkan. Okey? Yang paling menarik adalah cerita yang sebelum itu, iaitu perjumpaan setelah pemilihan parti. Yang mungkin kawan-kawan lupa, pendedahan yang dibuat oleh Rafizi Lamli adalah melibatkan perjumpaan antara Rafizi, Saifuddin dan Nurul Izzah. Setelah habis pemilihan parti, ada satu perjumpaan mesyuarat yang tidak jadi Rafizi Lamli cakap, iaitu perjumpaan antara Saifuddin, Nurul Izzah dan Rafizi. Apa perjumpaan ini? Perjumpaan ini adalah mendedahkan bahawa Saifuddin mengadu, menyatakan bahawa Fahaz sedang kontrol PKR. Begitu juga Nurul Izzah menyatakan seolah-olah Fahaz sedang monopolikan PKR itu untuk dia rampas PKR itu di waktu akan datang dan kemungkinan Fahaz akan menjadi presidennya. Dan akhirnya Rafizi Lamli cakap kepada Saifuddin, iaitu kamu Menteri KDN, kenapa kamu tak tangkap Fahaz? Dan Rafizi Lamli juga cakap, kamu Izzah, kamu anak Perdana Menteri. Dan kenapa Saifuddin tak tangkap? Saifuddin jawab dengan Rafizi Lamli bahawa saya boleh tangkap, tetapi arahan daripada Anwar Ibrahim. Ini jawapan dia. Kamu tengok. Di sini sudah jelas menunjukkan bahawa Fahaz ini adalah orang yang bersangkut paut dengan Anwar Ibrahim, yang memang ada pertalian dalam PKR, yang memang sedang mengkontrol PKR itu, yang sedang untuk nak merampas PKR itu akan datang untuk beliau ambil. Ini adalah yang dikeluarkan oleh Rafizi kan? Okey. So kita tutup di situ. Kita pergi kepada Bloomberg. Isu Bloomberg. Bloomberg mendedahkan banyak perkara yang ada di situ. Apa pendedahan Bloomberg? Pendedahan Bloomberg adalah menyatakan di dalam itu secara jelas ya, komponen pihak berkuasa seperti SPRM, seperti pihak polis, dilihat seolah-olah terbabit. So, contohnya, yang Bloomberg keluarkan, Section D dalam SPRM terlibat. Bloomberg dedahkan pegawai dan anggota polis yang dikonon-kononnya mengambil duit. Ini adalah pendedahan-pendedahan yang melibatkan SPRM dan pihak berkuasa polis. Dan macam mana perkara ini dilihat, Bloomberg ini keluarkan kenyataan dan kerajaan tak bermaya untuk nak menjawab isu ini. Dan kerajaan pun tak saman kepada Bloomberg. Dan saya tengok PKR ke PH ke tak ada buat laporan polis. Dan benda ini terdiam macam tu je. Dan perkara ini juga bukan saja mendedahkan SPRM. Bloomberg juga mendedahkan Azam Baki. Bloomberg mendedahkan mafia korporat yang tidak dipertahankan oleh kerajaan, tidak dijawab oleh geng-geng PKR itu sendiri, bahawa mafia korporat ini betul-betul wujud atau tidak. Kerajaan hari ini tak menjawab isu ini. Dan Anwar Ibrahim tak menjawab pun isu mafia korporat ini. Dan rakyat melihat bahawa Anwar Ibrahim membisu dalam nama ini.
Yang paling pedih sekali, Anwar Ibrahim dilihat terbabit. Kerana orang yang rapat dengan Anwar Ibrahim ini, yaitu Falhas, dianggap oleh rakyat hari ini sebagai seorang daripada mafia korporat itu. Ini adalah satu perkara yang kita lihat, memberi satu ketakutan kepada orang awam dan kepercayaan rakyat, dan rakyat menagih janji Anwar Ibrahim. Ini yang kita lihat dalam isu Bloomberg ini. Kita pergi kepada isu yang ketiga yang terkini hari ini, yaitu Victor Chin. Isu Victor Chin ini melibatkan duit yang dikatakan ahli parlimen PKR, iaitu Mr. R, yang mengambil duit itu sebanyak RM9.5 juta. Bila sebut saja Mr. R, orang yang seperti mana saya cakap tadi, paling awal sekali melompat, Ravanan. Ravanan melompat. Lepas Ravanan melompat, satu komponen PKR yang diketuai oleh Setiausaha Agungnya yang seperti juga saya cakap tadi, iaitu Fauzia Saleh, melompat. Saya nampak perkara ini, RM9.5 juta ini, yang disebut oleh Victor Chin ini ceritanya duit ini wujud atau tak. Tetapi jawapan saya begini. Kerana duit ini dah dimakan oleh ramai-ramai. Seorang dapat sikit, seorang dapat sikit. Tetapi dia memang dapat banyak lah. Isu RM9.5 juta ini, ada orang yang dapat komisen lah, ataupun ada orang yang dapat manfaat lah. Sebab itu, terjadinya perkara ini. Jadi pendedahan ini, kalau kita lihat, Rafizi Lamli dah kata bahawa pendedahan yang saya cakap ini, Victor Chin ini, kita tahu bahawa Rafizi dah dedahkan. Rafizi dah dedahkan dalam waktu dia buat podcast yang mana saya cakap tadi. Dia kata Ravanan, ini saya call Rafizi balik ya. Ravanan hantar lawyer untuk settlekan masalah ini, lawyer to lawyer, untuk membayar balik duit itu. So itu yang kita lihat. Kita pergi last sekali kepada isu cerita Azam Baki ini lah. Cerita Azam Baki ini ya. Rakyat semua tahulah, Azam Baki ini daripada dulu Anwar Ibrahim kata nak pecat, nak gantung, nak cutikan ke, nak rombak SPRM ke. Hari ini apabila Anwar Ibrahim dah jadi Perdana Menteri, habuk pun tak buat. Jadi rakyat lihat hari ini apabila Azam Baki melibatkan pembelian saham yang sekarang ini menjadi isu baru yang rakyat lihat, apa Anwar Ibrahim nak buat. Anwar Ibrahim tak pecat Azam Baki, tapi Anwar Ibrahim sambung kontrak Azam Baki. Anwar Ibrahim tak gantung Azam Baki, tak cuti Azam Baki. Tapi Anwar Ibrahim pertahankan Azam Baki. Anwar Ibrahim dulu kata nak letak SPRM di bawah parlimen. Hari ini Anwar Ibrahim kekalkan tetap di bawah Perdana Menteri. So ini antara janji Anwar Ibrahim yang pada saya, rakyat tak percaya dah dengan Anwar Ibrahim. Dan rakyat melihat bahawa Azam Baki ini seolah-olah menjadi pelindung. Pelindung kepada mafia korporat, pelindung kepada geng-geng bersubahat yang mana orang-orang kanan Anwar Ibrahim, pelindung kepada Anwar Ibrahim dalam isu bersama juga dengan mafia korporat. Dan perkara ini adalah sangat penting untuk dilihat oleh rakyat. Hari ini kita ada satu perkara yang kita sebagai rakyat nak tunggu. Hari ini kita rakyat jangan lupa ya. Hari ini ada satu perkara yang kita rakyat tengah tunggu. Apa dia? Hari ini Victor Chin menyatakan bahawa beliau nak mendedahkan nama individu ahli parlimen yang dia telah serahkan duit sebanyak 9.5 juta hari ini. 30 Mac 2026 hari ini. Kita tunggu. Kalau Victor Chin tak dedahkan, maksudnya individu itu dah bayar kepada Victor Chin. Kalau dia dah bayar pada Victor Chin juga kena dedahkan juga nama orang ini. Sebab ini sudah dianggap mengambil duit rasuah. Dan pada saya ini juga penyelewengan. Dan ini juga sudah menjadi satu kesalahan besar. Victor Chin tak punya pilihan.
Orang ini bayar balik duit pun kau kena dedah. Orang ini tak bayar balik pun kau kena dedah. Kalau Victor Chin tak dedahkan perkara ini, maknanya jenayah kola putih, mafia korporat dilindungi di negara ini. Kalau tidak ada tindakan undang-undang terhadap Victor Chin, tak ada tindakan undang-undang terhadap siapa individu yang dah ambil duit ini, maka negara kita ini samalah macam pentadbiran kepimpinan-kepimpinan Perdana Menteri yang lepas. Tak ada bezanya. Rakyat akan melihat Anwar Ibrahim ini adalah daripada gennya parti lama dia. Dan rakyat akan melihat bahawa reformasi yang dilaungkan oleh Anwar Ibrahim ini adalah, orang kata, penipuan. Memang penipuan. Rakyat akan cakap macam itu. Jadi, pada saya lah, untuk 3 perkara ini, iaitu kenyataan yang dibuat oleh Rafizi, kenyataan yang dikeluarkan oleh Bloomberg, kenyataan yang dikeluarkan oleh Victor Chin. Ini adalah perkara yang akan menyebabkan Anwar Ibrahim tergolek-golek lepas ini. Okey, itu sajalah yang saya boleh ulas petang ini. Saya nak baca komen-komen yang ada di sini. Sesampai ini toket gede wali apa ni? Dia cakap kelebihan lubang hidung besar. Okey. Tak payah kita menjadi manusia yang orang kata menghina orang lah. Saya tak suka kalau engkau berlainan idea politik dengan saya, tak apa. Lubang hidung aku besar, mata aku besar, telinga aku besar, pada saya kau cermin diri engkau. Kalau engkau rasa engkau dah sempurna sangat dalam dunia ni, kau tuduh macam-macam lah. Orang macam kau ni satu je. Kau suka menuduh orang. Kalau engkau ada anak, mudah-mudahan anak engkau nanti sempurna baik-baik lah. Itu saja saya harapkan kan? Jadi tak payah nak kata lubang hidung orang besar ke, lubang hidung orang kecil ke. Itu bukan tugas kamu. Kau cermin diri engkau dulu, baru engkau ini. Jangan suka ini. Ini saya tak suka tau. Bayangkan, orang tuduh Anwar Ibrahim. Kita pun tak tahu. Peliwat-peliwat. Boleh pula engkau suruh tunjukkan bukti, tunjukkan saksi. Bila kau nak menghina orang, macam kau hina Iswadi, hantu gigi, kau hina Rafizi, apa tu, Sotong. Kalau orang hina anak engkau, hina keluarga engkau, hina diri engkau, kau sendiri tak pernah nampak, tapi engkau nak menghina orang. Jangan hina orang. Fizikal orang tak payah hina. Kau cermin, kau tengok. Silap-silap orang yang hina saya lubang hidung besar tu, silap-silap dia sendiri. Gigi pun tak ada. Tak ada. Jangan hina orang. Saya tak suka kita hina orang. Kita bercakap politik, bukan saya datang sini sebagai model. Saya bukan di sini nak datang sebagai handsome ataupun nak sebagai cantik. Saya bersyukur je. Keluarga saya, family saya. Jadi berapa kali dah saya tengok penghinaan begitu. Penghinaan, menghina orang begitu tak bagus. Ini pun tengok, saya punya media pun kena ganggu. Kamu orang tengoklah mana pernah saya buat live 91 orang menonton. 91 orang je menonton, tapi saya teruskan je sebab tak pernah. Saya ni subscribe 150 lebih ribu. Kamu orang tengok, tinggal 86 je. Tapi saya teruskan. Saya terpaksa delete lagi satu video tadi kerana kesilapan, tapi tak apa. Ini adalah live terburuk saya, tahu tak? Bila saya nak ulas isu Victor Chin, saya nak ulas isu Bloomberg, saya nak ulas isu Rafizi,
Saya cerita pasal shadow ban. Memang tak tahulah shadow ban ke apa ke ini, tapi teruk ini. Saya malas nak cek, saya buat je tak apa. Memang yang paling teruk lah. Live yang paling teruk ini adalah 97 view. So saya harap kawan-kawan boleh share ke apa ke macam mana ke lepas ini. Saya dah pakai, dah try pakai, tak boleh. Saya pakai yang ini, ni Samsung ni saya pakai, tak boleh. Saya pakai ni, tak boleh. Ini saya pakai Apple, tak boleh. Saya cakap betul. Saya pakai yang ini. Memang paling jahanam lah kali ini saya buat live. Memang betul-betul dia orang ganggu. Tapi tak apalah, okey. Itu saja yang saya ulas di sini. Baik jual baju dekat TikTok lagi baik ya. Okey, siapa yang nak pergi ke TikTok saya, lagi baik saya dekat TikTok jual baju daripada ulas juga politik ni, kadang-kadang geram saya. Tengoklah channel kena kacau. Thank you. Okey, assalamualaikum semua.